لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Jemaah Haji Malaysia sibuk membuat persiapan terakhir dari segi pakaian, ubat-ubatan dan sebagainya sebelum mereka berangkat untuk berwukuf di Arafah. Dan jemaah haji yang terawal daripada Malaysia dijadualkan bergerak ke Arafah seawal jam 3 petang hari Jumaat ini. Alhamdulillah sekarang kita dapat bersama dengan Haji Jamal, Ketua Rombongan Jemaah Haji Malaysia yang bermukim di Qatar dan memulakan perjalanan mereka menggunakan pengangkutan darat untuk sampai ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Apa khabar Haji Jamal? Alhamdulillah. Jadi kita nak tahu pengalaman Haji dalam memimpin Jemaah Haji Malaysia seramai 105 orang untuk sampai ke Tanah Suci. Boleh Haji kongsikan dengan kita? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat kuota daripada Kerajaan Qatar untuk bersama-sama jemaah Qatar yang lain. Jemaah Malaysia seramai 105 orang. Kita bergerak sebanyak 3 bas dari Qatar melalui sempadan Qatar dan sempadan Saudi lah. Perjalanan memakan masa lebih kurang 28 jam sampai ke sini. Hari Khamis kita bertolak pagi 11.30 pagi, sampai di sini pada petang hari Jumaat waktu asar, insya-Allah. Jadi perjalanan menggunakan pengangkutan darat ni Ji, tentunya lebih sukar berbanding dengan perjalanan menggunakan kapal terbang. Kenapa, atas inisiatif apa Haji sanggup memimpin selama 105 orang jemaah Haji Malaysia dan pakatan yang lain dengan satu suara untuk menggunakan pengangkutan yang sukar? Mungkin ada objektif yang dalam ekspedisi ini Ji? Ya, kerana haji ini satu ibadah rukun Islam yang kelima, mesti ada pengorbanan. Haji ini ada salah satunya ialah pengorbanan dengan niat yang suci di hati kita untuk sampai untuk mengadakan ibadah lah, menjalankan ibadah haji. Oleh sebab itu kita kena berkorban. Perjalanan agak lama, tapi kita kena, daripada situ kita dah beritahu kepada jemaah kita perlu bersabar. Dalam perjalanan memang ada rintangan. Alhamdulillah kita sampai jugalah ke tempat kita di Mekat pada hari Jumaat itu. Alhamdulillah. Jadi perjalanan itu memang agak sukar, tapi alhamdulillah. Jalanan bas ni memang kita tidak boleh bergerak banyak dalam bas. Sejak seperti kapal terbang terus dari Malaysia lebih kurang 7 jam, 8 jam sampai sini. Tapi untuk jemaah kita 20 lebih jam, 24 jam gitulah. Jadi itulah pengorbanan setiap jemaah itu perlukan untuk mendapatkan satu perubahan. Baik, itulah dia perkongsian bagaimana haji yang dapat kita melihat bagaimana seruan Allah Subhanahu Wa Taala, wa adzim finnas bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq, datang daripada jauh untuk melaksanakan ibadah haji, menyahut seruan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Jemaah Malaysia seramai 105 orang dipimpin oleh Haji Jamal untuk sampai ke Tanah Suci Makkah Mukarramah menggunakan pengangkutan darat dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan Ustaz Walid, salah seorang pengiring yang banyak membantu menguruskan dan melancarkan perjalanan jemaah Haji Malaysia yang datang dari Qatar. Mereka tinggal di Qatar tapi datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kaif halak ya Ustaz? Kaif hujjaj min Malaysia fi ra'yika insya-Allah? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للحجاج الماليزيين صراحة حملة العلي للحج والعمرة اختارتني لأن أكون مسؤولا عن الحجاج الماليزيين الوافدين من دولة قطر إلى الديار المقدسة، ويعني أوكلوا إلي مهمة خدمتهم ومرافقتهم سواء في المشاعر أو في الأماكن المقدسة والذهاب بهم إلى المسجد الحرام والعودة، وكذلك في السكن والحقيقة يعني أنا ما وجدت منهم إلا كل لطف وأخلاق عالية وهدوء، وعندما كنت أجدهم كذلك أظن أني مقصر في كل شيء، فحاولت قدر الإمكان وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أني أكون قد وفقت يعني أكون يعني أو أخذت برضاهم إن شاء الله.
لأن الهدف هو أن يؤدوا مناسك الحج بطمأنينة، وأن يكونوا في المشاعر المقدسة يعني يؤدوا المناسك كاملة بدون أي معاناة وبدون أي تعب، ويتفرغوا فقط للعبادة. فكان هذا هو هم حملة العلي للحج والعمرة في أداء الخدمة المميزة لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتنا جميعا. طبعا احنا أتينا بهم من دولة قطر عبر باصين من منطقة الخورة التي هي راس لفان التابعة لقطر لغاز، ومن منطقة سباير لأنه يعني مناطق التجمع في الجهتين. وكانت الرحلة طيبة، ويمكن أن تسأل الإخوان الماليزيين لأنهم فعلا يكنون أو يلقبوا في حملة العلي للحج والعمرة بأنهم طيور الجنة، وهذا اللقب طبعا يكنى به الأطفال البراء الصغار، لأن طيور الجنة دائما هم والسبب هو معاملتهم الطيبة، سواء في مواعيدهم، في أخلاقهم، في هدوئهم، في نظافتهم، يعني عندما تجد منهم المعاملة هذه تبحث أن توفر لهم أقصى خدمة من أجل أن يكونوا يعني راضين، وإن شاء الله أنهم يكونوا راضين. وأنا أعتبر في نفسي أني مهما فعلت لهم لما وجدت من معاملتهم أننا مقصرون، لكن هذا هو الحج. يعني في بعض الأشياء مثلا من الزحام والكذا والهذا، هذه أشياء خارجة عن إرادتنا، وهم يحتسبون الأجر إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كله نريد الخير كل جميعا حج المبرور إن شاء الله. Jadi itulah pandangan yang nampaknya segalanya baik, perjalanan dan pengurusan keadaan jemaah haji Malaysia, dan insya-Allah kita mendoakan jemaah haji Malaysia yang asal datang dari Qatar ini bergerak ke sini mendapat haji yang mabrur insya-Allah. اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Takkan ku terbalas jasa walau harta dan nyawaku padamu ku serah. Dikaulah pencipta. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk terutamanya untuk ayahanda saya yang banyak menyokong saya, untuk semua keluarga, untuk ibu saya yang berada di Qatar. Terima kasih banyak-banyak kerana tolong menjaga anak-anak saya, dan juga untuk keluarga saya yang berada di Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay, saya ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada keluarga saya di Puchong, ibu bapa saya, keluarga saya, saudara mara saya di Johor juga. Ucapan selamat Hari Raya ni saya rasa sangat bermakna sebab kami tahun ini dapat menunaikan ibadah haji ni. Ka'bah Al-Sharif, Rumah Allah atau Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah adalah rumah ibadat pertama terbina di atas muka bumi ini. Sebahagian riwayat mengatakan Baitullah Al-Haram ini terbina buat kali pertamanya oleh malaikat atas suruhan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam AS juga dikatakan pernah membina Ka'bah. Nabi Adam AS pada ketika itu mengajukan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala
mengenai para malaikat yang tidak lagi beliau dengari suara mereka sebagaimana ketika di syurga. Persoalan itu dijawab dengan wahyu Allah yang menitahkannya membina Kaabah untuk bertawaf sekiranya beliau ingin bersama para malaikat. Para pengkaji sejarah Kaabah merumuskan bahawa Kaabah dibangunkan dan dibina semula kerana pelbagai sebab sebanyak 12 kali. Bermula dengan binaan pertama oleh para malaikat hinggalah ke zaman pemerintahan almarhum Sultan Abdul Aziz yang melancarkan projek pembesaran dan pembinaan semula Masjidil Haram yang bermula pada tahun 1375 Hijrah. Antara perubahan yang berlaku sepanjang tempoh pembangunan dan pembinaan semula Kaabah adalah pintunya. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah telah membina 2 pintu yang rapat ke tanah pada zamannya. Pintu masuk dan keluar yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS ini tidak berdaun dan hanya berupa lubang. Hari ini pintu Kaabah terletak 2 meter dari aras tanah dan kuncinya dipegang oleh keluarga Bani Syaibah atas pesanan Rasulullah SAW sewaktu peristiwa pembukaan Makkah, di mana baginda bersabda, Banu Syaibah adalah pemegang kunci Kaabah hingga hari kiamat. Secara amnya berdoa menghadap Kaabah adalah lebih afdal kerana 20 rahmat Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kepada mereka yang memandang Kaabah. Namun terdapat juga nas dan dalil yang menyokong fadilat berdoa di bahagian tertentu seperti Multazam, Maqam Ibrahim, Hajarul Aswad dan Hijr Ismail. Saya mula sampai di Arab ni, di Riyadh tahun 2006. Waktu tu memang teringin sangat nak pergi haji. Sebab for first time sampai, memang teringin sangat-sangat nak pergi haji. Tapi kebetulan pula isteri semua, family semua sampai dalam bulan 11. Time tu dah haji. So terkilan sangatlah, cuma dapat tengok haji tu, suasana haji dalam TV saja. Kan? Kami semua buat makan-makan hari raya haji. So time tu tengok, kami semua tengok TV live. So rasa macam terkilan sangat-sangatlah tak dapat pergi haji tahun tu. Umrah dah pergi dah, tapi haji tak sempat. So apa yang kami buat lepas tu, kata azamah tahun depan insya-Allah 2007 kita pergi juga. So apa yang kami buat, kami apply lah di sini panggil tasyrih permit tu untuk haji. Nak minta melalui syarikat bagi permit haji. Lepas tu dia kata setiap 5 tahun dia bagi pergi haji, dia bagi cuti lagi seminggu untuk haji tu, boleh buat haji. Setiap pekerja memang dapat entitled untuk buat haji untuk 5 tahun sekali. So apa yang kami buat, kami join jemaah di Mekah. Tapi sebab saya nak buat semua satu family dengan anak, dengan isteri semua, ramai sangat, 6 orang semua. Saya kata susah lah sebab anak-anak saya pun tak biasa naik bas lama-lama. Saya kata apa saya buat? Saya bawa kereta saya. Saya drive daripada Riyadh lebih kurang 1000 km untuk sampai ke Mekah. Anak yang paling kecil setahun lebih. Anak yang paling kecil setahun lebih. So susah sikit nak naik bas lama kan. Apa kami buat? Kami drive daripada Riyadh terus ke Jeddah. Berhenti kat Jeddah Zat, duduk 1 malam kat hotel. Lepas tu kami terus masuk ke Mekah. Tu pun dah lah ihram dah lah. Sampai kat Mikat berhenti kat semua, terus kita Mikat dekat Kanu Manazil. Lepas tu sampai ke Jeddah, terus kami masuk ke Mekah. Memang suasana dia memang time tu memanglah jam lah. Sebab banyak ada sekatan checkpoint, banyak checkpoint. Kalau daripada Riyadh lebih kurang ada 4 checkpoint. 6
Untuk sampai dia akan cek kita sama ada kita ni masuk dengan legal atau tak, sebab dia akan tengok surat kita punya ikamah ataupun IC kita, dia cek satu-satu. Kalau kita legal baru lepas, dia takut kita masuk secara haram. So kalau kita tak ada dokumen yang sah apa semua, dia akan halau kita balik walaupun dalam ihram. So kita nak masuk haji ni kena buat cara yang betul, kena ikut apa yang kerajaan sendiri buat, kita kena ikut. Kena ada tasyrih, kena ada macam dokumen yang perlu, yang penting untuk masuk sana. Yang kita kena ikut jemaah kat sini. Macam kat Malaysia juga ada jemaah ikut tabur haji kan. Sini pun ada jemaah dia sendiri. Package haji sendiri. Package haji sendiri. Package haji ada merata di Riyadh, ada di Jeddah, cuma kita kena daftar ya. Dan bayaran dia pun dia ada ambil jugalah untuk bayaran untuk haji ni. Ada package dia lebih kurang 700 ke 1,000 lah untuk bayaran dia punya permit haji tu. Tasyrih dia panggil. Saya ada 4 orang anak. Yang sulung tu masa tu baru 9 tahun. Yang kedua 8 tahun. Yang paling kecil setahun lebih. Jadi nak buat haji ni kena prepare betul-betul. Yang mana ke ihram, yang mana baju budak, yang mana masa tu pampers lagi, susu lagi. Jadi dalam kepala ni fikir macam-macam. Nak duduk dekat Mina macam mana, nak Arafah macam mana. Jadi persiapan tu memang lengkap lah. Siap bawa dengan susu, pampers siap sebelah, baju-baju siap sebelah. Jadi yang besar tu 8 tahun, yang 9 tahun memang siap pakai ihram lah. Kita kira walaupun tak betul-betul haji, jadi kita buat macam haji lah, pakai ihram semualah. Yang dua-dua kecil ni main berlari lah. Jadi orang kata masa tawaf dia berlari, masa sa'i dia berlari. Untuk kat Arafah pun. Kat Arafah dia kutip batu. Tangkap belalang. Jadi tak apa. Asalkan kita boleh buat, ikut kita, dia tak kacau kita. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni memang ada banyak program buat untuk program-program haji. Macam minggu lepas dah ada satu program untuk untuk refresh balik macam mana perjalanan haji apa semua. And then hari ni pun ada insya-Allah di Konsul akan anjurkan satu program haji juga. So kami tak lepaslah insya-Allah program-program macam ni, sebab kita pun dah lama, kita kena refresh balik kan. Benda ni, ilmu ni kadang-kadang kita lupa. Kita bukan buat selalu, setahun sekali kan. Macam tahun ni insya-Allah kami punya perancangan nak ubah cara lain sikit. Kalau tidak, kami satu family saja. Sekarang ni kami bawa kawan-kawan lah, join kawan-kawan. Ada kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, Haji Yazid dengan isteri dia, Haji Fendi dengan isteri dia. InsyaAllah lah, kami tahun ni berbeza sikit sebab kami akan cuba naik kereta api insyaAllah. First time dapat naik kereta api kot, insyaAllah. Yang tu yang teringin sangat. Dan tak bawa anak. Tak bawa anak kan tahun ni. Jadi couple lah, semua masing-masing couple lah. Jadi tak bawa anak. Jadi kita buat betul-betul boleh betul-betul fokus pada kerja haji insya-Allah. Assalamualaikum. Zid. Aku ni, kat bawah dah. Dah siap dah. Okey. Aku turun dah sekarang. Aku kat bawah ni. Okey, kau dengan saya pulang sekali ya. Okey. Assalamualaikum.